Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuba kita bayangkan kalau dunia kita ni tiada penjaga, gunung ganan diceroboh, sungai tercemar dan manusia saling menindas antara satu sama lain. Tanpa panduan dan tanggungjawab, dunia ini pasti sudah hancur oleh tangan kita sendiri. Namun sebelum semua itu berlaku, Allah telah menetapkan satu amanah yang besar buat manusia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Manusia bukan sekadar penghuni dunia tapi wakil Allah untuk mentadbir, menjaga dan memakmurkan bumi ini dengan penuh iman dan amanah. Kita lah khalifah itu yang ditugaskan untuk membawa rahmat, bukan kemusnahan. Sebagai khalifah, tanggungjawab kita bermula dengan iman dan ketaatan. Kita bukanlah pemilik dunia ini, tapi hamba yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dengan adil dan berakhlak. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku?" Jadi, ibadat ini bukan sekadar ditika sembahyang, belajar dengan ikhlas, bekerja dengan jujur dan menolong orang lain dengan kasih. Semuanya ibadah jika diniatkan kerana Allah. Jadi, di sinilah bermula erti sebenar seorang khalifah, iaitu menjadikan setiap perbuatan kita sebagai tanda cinta kepada Pencipta. Sebagai khalifah, kita juga dipertanggungjawabkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga amanah. Jadi, hari ini kita melihat kezaliman, ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kuasa semakin membarah dalam masyarakat. Jadi, tanggungjawab kita bukan sekadar memerhati tetapi bertindak. Kita perlu berani menegakkan kebenaran walaupun terhadap diri sendiri. Jadi, kita mulakan dengan perkara yang kecil terlebih dahulu, iaitu jujur dalam tugasan, tidak menipu dan tidak mengambil hak orang lain. Jadi, apabila setiap individu menjaga amanah, masyarakat akan hidup dalam keadilan dan kepercayaan. Itulah ciri khalifah sejati, adil, amanah dan bertanggungjawab. Jadi, hari ini kita berdepan dengan krisis iklim, banjir dan pencemaran. Semuanya akibat perbuatan manusia sendiri. Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, "Dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi ini setelah ia dibaiki." Menjaga alam bukan tugas aktivis atau kerajaan. Ia tanggungjawab setiap insan. Menanam pokok, mengurangkan pembuangan sampah dan menjaga kebersihan sekolah dan taman. Perbuatan ini kecil bila dilakukan bersama menjadi ibadah yang besar di sisi Allah. Kita bukan penguasa bumi tapi kita penjaganya. Kita bukan sekadar hidup di dunia tapi membawa amanah dari langit. Jadi mari kita laksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah dengan iman yang teguh, ilmu yang benar dan kasih sayang sesama manusia. Kerana dunia akan kembali aman dan sejahtera bila setiap insan hidup sebagai khalifah yang sebenar-benarnya. Waalaikumsalam.